Original replacementnya selalunya tak lagi dalam 30 ke 40 ribu lah. Okay gang, so itu kau dah tengok dah video ada sebiji XC90 T8 datang kat kita dengan isu e-rack dia bermasalah. Okay, hari ni video dia adalah tentang apa masalah yang terjadi kat e-rack tu lah. Alright, so macam kau tengok ni adalah e-rack. E-rack ni apa? E-rack ni adalah electrical rear axle drive. Okay, tu nama saintifik dah, tapi untuk kita punya bahasa kasar kita panggil dia motor hybrid. Okay, motor hybrid untuk Volvo lah version T8. Okay, untuk mengatakan korang T8 punya version e-rack dia ataupun hybrid dia punya motor tak bersambung langsung dengan enjin dengan gearbox lah. Okay, dia asing. Senang cerita kat enjin dan gearbox dia untuk tayar depan, dan motor hybrid ni, motor e-rack ni untuk tayar belakang dia saja. Alright, so apa isu yang selalu berlaku untuk version T8 ni? Selalu masalah yang kita dapat bila e-rack ni datang kat kita orang ada masalah, selalunya tak lain dan tak bukan adalah isu minyak kat dalam e-rack dia ni kering ataupun kurang lah. Okay, selalu minyak untuk e-rack ni dia pakai dalam 1 liter, dan selalunya bila kita tadah kita dapat dalam 100 ke 200 ml saja. Okay, pengurangan dalam 80% ke 70% lah minyak dia. Alright, so isu dia bila minyak kering ni lah jadi dia. Okay, kat dalam e-rack ni ada satu kelas, ni lah kelas dia. Ni adalah kelas untuk electrical rear axle drive tu. Dah nama pun kelas, dia perlukan minyak. Alright, untuk dia punya lubrication lah. So macam kau tengok ni, nampak hitam, ni hitam kesan terbakar lah. Hitam kesan terbakar satu, dan bila minyak dia tak cukup, antara masalah lain yang akan terjadi adalah dia panas dan dia boleh menyebabkan kerosakan mekanikal. Okay, antara kerosakan mekanikal lain yang boleh jadi kat dalam e-rack korang adalah ni lah, tengok ni nampak, ni adalah kesan sagat tau. Kesan sagat, sebab apa benda ni boleh sagat ataupun gigi gear kat dalam ni boleh sagat ni. Okay, bila minyak kurang ataupun kering, dia akan menyebabkan kerosakan macam ni. Nampak, ni adalah klip untuk bearing kat dalam ni lah. Bearing kat dalam ni, so bila minyak kurang ni, antara kerosakan mekanikal yang paling teruk selalu kita dapat. Okay, dia punya klip ni pecah dan menyebabkan ni, dia bersagat. Gigi gear ni, gigi gear ni bersagat terus dengan kau punya ni, kesan ni. Right, so macam kau tengok ni lah, kesan sagat ni datang punca dia daripada ni. Klip untuk bearing ni, klip untuk bearing ni pecah. Bila klip untuk bearing tu pecah, ni, gigi gear ni, nampak, dia akan sagat direct terus dengan housing ni. Dia akan sagat direct dengan housing lah. Alright, so untuk costing lah, untuk korang yang tertanya-tanya costing kalau kena e-rack ni macam mana. Alright, so korang mesti tanya berapa costing kalau kena e-rack ni. Alright, untuk cost replacement ni ada banyak option lah. Okay, dia ada original punya replacement. Original replacementnya selalunya tak lagi dalam 30 ke 40 ribu lah. Alright, tu termasuk upah apa semua tu. Dan kita ada option recon. Okay, recondition lah, maksudnya repair balik. Okay, yang dah rosak repair balik. Yang ni selalunya dalam 20 lebih, 20 ke 30 ribu lah. And then last sekali adalah kita ada option half cut. Alright, half cut selalunya belas-belas ribu dapat lah, dalam 18, 20, 15 ribu ke 20 ribu lah dalam costing tu, dalam costing untuk half cutnya. Okay gang, so kepada korang guna-guna Volvo kat seluruh ni menggunakan version T8 S90 ke XC90 ke, senang cerita version T8 lah. Okay, yang hybridnya korang kalau dah pakai 7 tahun 8 tahun 100 ribu dah mileage, korang tak pernah tukar minyak e-rack standby e-rack gang. Okay, so kepada korang nak cari tempat nak repair ke servis kereta korang, boleh roger kita orang Trustmatic Auto Benz di Taman Putra Prana Puchong gang. Apa roger.